Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا الفهم فهم النبي والمرسلين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وإلهام الملائكة المقربين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال مصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Allah taala masih mengizinkan kita kesihatan. Allah taala masih lagi mengizinkan kita kesihatan fizikal dan mental, masih lagi dalam keadaan waras. Alhamdulillah juga nikmat yang paling besar Allah kurniakan kepada kita. Masih lagi kita bangun pada pagi ini, yakin kita bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan kita, dan yakin juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh dan kekasih Allah Ta'ala. Dan nikmat Allah Ta'ala izinkan ke atas kita pagi ini dapat bersama-sama solat berjamaah di masjid, baca pula surah Jadah. Alhamdulillah. Baik ibu ayah yang mulia, kita sambung kitab kita pada bicara berkenaan dengan taubat. Masih lagi dalam keadaan dalam bicara bab taubat. Dan kita ibu ayah telah masuk 10 fasa yang terakhir. Betul ke tak betul dah Azhar? Bermula hari ni dah. Rapat kau hari Ahad kalau tak silap. Tak ada kira kamu, tak ada kira kamu dah agak-agak rasa 10 akhir dah. 10 akhir fasa Ramadan, iaitu kalau berkaitan kita sakut di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa terakhir ini adalah pelepasan hamba-hamba Allah Taala di atas muka bumi ini daripada api neraka. Sebab api neraka semua takut belaka. Azab yang sangat-sangat syadid, sangat-sangat berat, sangat-sangat kuat, yang tidak dapat kita gambarkan dengan akal fikiran kita. Jadi ibu ayah, fasa yang terakhir ini pun berkait juga dengan apa yang kita nak mengaji, apa yang kita nak dengar ilmu ini, iaitu taubat. Dulu fasa yang kedua pengampunan. Okey, betul, kita boleh kata relate dengan taubat. Nak dapat ampunan Allah Ta'ala kena taubat. Tak taubat lagu mana Allah nak ampunkan kita. Sama juga dengan nak lepas daripada api neraka mesti kena taubat. Kalau kita tidak sesah, kita tidak insaf, kita tidak taubat kembali kepada Allah Ta'ala, lagu mana kita nak lepas daripada api neraka. Syarat nak ampunan daripada Allah Ta'ala, syarat nak lepas daripada api neraka, tak lain tak bukan kok mana kena taubat. Sebab tu start di 10 sifat hati yang terpuji ini bicara dia mula-mula bab taubat. Tak kecek lagi bab takut kepada Allah Ta'ala. Hak tu ke dia? Hak mula-mula taubat. Sebab tangga mula-mula kita ni taubat.
Awal-awal kita kecek bak gapo, bak sifat hati yang keji tu tak, ngaji dah takabur, riak dan sebagainya, turutan dia. Nak masuk, nak hias diri kita, kena dah nyakit, kena dah diri kita lagu mana, dah start dengan taubat, baru seterusnya takut kepada Allah Ta'ala dan seterusnya lah. Jadi susunan yang disusun oleh tuan kitab ini nak comel. Untuk siapa? Untuk kita penuntut ilmu dunia nak pergi ke akhirat. Dah. Jadi kitab sifat 20, sifat hati yang keji dan terpuji ni buaya. Sifat yang berkait dengan hati kita. Maklum dah, ma'ruf dah. Masyhur dah. Hati tu hati kita 20. 10 hak cuma 10 kita nak letak di hati kita, nak pakai di hati kita. Jadi 10 ni lah hak kedianya yang akhirnya kita nak kecek. Nak letak di diri kita, nak pakai di diri kita supaya kita menjadi hamba yang soleh, hamba yang takut kepada Allah Ta'ala. Lagu mana cara kita sekalipun, lagu mana rupa kita sekalipun, lagu mana kerja buat kita sekalipun, kalau kita letak Allah Ta'ala depan, comel kita. Kita miskin tak letak Allah Ta'ala, miskin hina atas dunia, kelihatan akhirat pun hina. Kita kaya atas dunia, okey kaya selesa atas dunia, kelihatan akhirat kena dah juga. Tak kira kita siapa, miskin kau, kaya kau, comel kau, tak berapa nak comel kau. Kalau ada Allah Ta'ala depan kita, kita letak Allah, bukan kita fikir menjisimkan Allah duduk depan. Jangan gambarkan bahawa Allah Ta'ala ni berupa sekian-sekian, bentuk sekian-sekian, jangan. Dia bersangkutan dengan akidah tu. Kita ngaji usuluddin kan. Kalau kita gambar, oh Allah ni lagun ni, Allah ni lagun ni duduk sini-sini, panggil akidah mujassimah, menjinsimkan Allah Ta'ala. Di kita manusia tak payah fikir benda tu, bukan kerja kita, cukup yakin Allah Ta'ala ada, tidak bertempat. Tu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu lagi orang kata Allah ada duduk atas. Itu bahaya. Ustaz banyak ke ayat Al-Quran kata Allah duduk atas, duduk di apa? Arash no? Istawa no? Itu kata ngaji Quran ni ada makna kita boleh pakai zahir, ada makna yang ditakwil oleh ulama, ada makna yang tak boleh kita nak takwil, serah kepada Allah Ta'ala satu kata. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau orang tanya Tuhan duduk mana ni, Tuhan ada, tidak bertempat. Kerana tempat itu apa? Makhluk Allah Ta'ala. Allah ke wujud ke dia. Tempat-tempat ni makhluk Allah Ta'ala. Takkanlah Allah Ta'ala bergantung kepada tempat. Atas tu tempat lah, bawah tu tempat, kiri tu pun tempat, kanan pun tempat. Takkanlah hamba Allah Ta'ala ni, hak sekuat-sekuat Allah Ta'ala ni nak bergantung kepada tempat. Mustahil. Tu dah. Baik. Kalau kita mengaji kitab Minhajul Abidin, Minhajul Abidin ni kitab tasawuf, karangan apa? Imam Al-Ghazali. Imam yang sahih lah, kenal belaka sebut Imam Al-Ghazali, kenal belaka. Jadi kitab Minhajul Abidin, kalau dia mula kitab tu, dia mula dengan bicara bab ilmu. Dan Minhajul Abidin ini asas ataupun pedoman bagi para ahlul ibadah. Kita lah belaka. Comel kalau mengaji kitab Minhajul Abidin, carilah tutup guru. Lah ni ramai tutup guru pondok buat pengajian kelas online tak? Ada hak berbayar, ada tidak berbayar. Carilah isi masa lapang kita. Hak mana peceh-peceh dah tu, kalau ada kebu, cara kebu sikit, kena cari ilmu sikit buat bekal kita nak kelik akhirat. Ni peceh dulu sampai muda sibuk dah tak? Sekolah dulu duduk asrama penuh, habis masuk universiti ngaji, sibuk pula, boleh kerja hebat-hebat, sibuk lagi, peceh pun sibuk. Sibuk kau tanah.
Bukan sibuk ke diri kita nak klik kepada Allah Ta'ala, tak. Sibuk sepanjang kita masuk. Kalau kata muda tu tak apa, ha? Memang orang panggil galik adat kata hidup muda ni kena kerja. Nak kena kerja. Oh ni sekolah menengah orang pandai ke, duduk asrama mengaji dah. Masuk universiti ngaji sibuk. Nak ngaji bab dunianya. Akhirat kita tak aja setuh pun jak kemuda. Nak apa akhirat ni? Dak ilmu agama lah, ilmu fardu ain. Agak-agak kita lepas ke diri kita? Tanya, kena tanya semua. Nak pasal fardu ain ni jangan tak lepas kita, berat kita nak jawab dengan Allah Ta'ala. Belajarlah tinggi mana, kita ni doktor kau, kita ni engineer kau, kita ni gapo sekalipun, kalau tak ngaji fardu ain Allah tak pandai kita. Oh habis zaman kerja peci. Nah, 90 lah ni peci dak. Apa sibuk lagi? Sibuk kau gapo kita siapa kita ni malah nak mengaji. Bukan kata peci ni kena mengaji 100%, dak nak buat kerja sila. Tak ada masalah nak kerja, tapi jangan lupa kita ni peci ni banyak masa luar dah, patutnya kena mendekatkan diri kepada Allah lebih lagi pada orang muda. Kita kederak tak lebih dah nak kerja berat-berat. Cari ilmu lah, ilmu ni selo je dengar. Tu pun malah selo duduk pula dalam lekong. Oh malah puas ustaz. Tak ada. Nak jawab lagu tu dengan Allah Ta'ala. Tuhan tanya, buat apa mu atas dunia dulu, mu muda tak mengaji dah, remaja pun tak mengaji, masuk tua pun mu sibuk lagi, mu buat apa atas dunia? Malah itu oh mudah kalau boleh jawab lagu tu kan. Jadi Minhajul Abidin dia mula dengan ilmu untuk para pedoman bagi asas bagi para penuntut ilmu, yakni para ahlul ibadah. Sebab apa mula dengan ilmu? Rata-rata ulama duk royak dah, gapo-gapo kita nak buat biar ilmu dulu duduk depan. Jangan gaduh dengan nafsu serakah kita ni, tanpa ilmu duk beramal-beramal, tanpa ilmu beramal-beramal. Semaya banyak orang, oh bagus semaya semacam wuduk tak ambil. Nak sah lah? Tak sah lah. Tu kata, oh kena semaya ni lagu ni kena buat sikit-sikit baru sah. Kata ilmu duduk depan. Maaf deh hak mana pece. Amo tahu masjid ni ramai pece. Tak kata siapa. Tak. Kalau amo nak kata, amo kata dah oh cikgu-cikgu tu. Oh pengarah-pengarah tu. Tak. Umum. Tak. Untuk diri amo juga, amo pun nak pece juga depan-depan hari. Dia pece ke tak tahu. Amo minta maaf dulu, takut serah hati. Tak. Dengan gapo kita royak ni kadang-kadang tak kena dengan hati seseorang. Tapi kadang-kadang gapo kita tak terasa, tak kenal dengan ustaz royak, dengan tok qadi royak, dengan tok imam royak, mendah hak molek hatu diri kita ada tu. Contohnya kecek bab takabur, ustaz kecek takabur kita rasa ada di hati kita, mari berasa ya tu. Alamat tanda bahawasanya ada benda tu di hati kita. Sepatutnya bila kita dengar ilmu ada benda tu kita mai berasa aku ni ada, maksudnya insaf lah patutnya. Muhasabah diri kita. Ni dak tak kenal aku. Macam nak kata kau ge. Hangpa tak kata kau ge. Nak ustaz-ustaz mana bukan mengajar tak kata kau ge. Kita kalau kita rasa iya kita. Dah. Supa juga kalau hangpa duduk depan. Tak. Ustaz sedap duduk depan duduk bedah orang. Tak kalau hangpa duduk bawah bu kadang-kadang mari rasa juga. Tak, ni kita duk baca ni kadang-kadang mai berasa juga tak nanti kalau kita baca tak berasa. Sebab tu orang panggil muzakarah, saling peringat. Nak saling peringat. Amba pun silap, ibu ayah tentu ada silap belaka manusia ni. Nah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tu je makhluk Allah Taala tak ada silap selain daripada malaikat. Malaikat tu sukulah manusia, kita kecil atas manusia. Dah. Sebab apa ilmu ni penting ibu ayah. Mari pendengar ni alhamdulillah, tak bawa kitab pun tak ada masalah. Tak mari dengar apa kadang-kadang kita mari hak tak tahu. Oh gini rupanya.
Oh lagu ni tu orang panggil tahu dah tu daripada tak tahu. Daripada jahil pergi kepada alim. Daripada jahil ni tak tahu pergi kepada alim ni tahu. Sebab apa? Tunggulah lebih kurang 30 minit lepas pada semaya dengan kuliah subuh dengan kuliah maghrib. Boleh ilmu sikit tak apa dah. Tak nak 3 ustaz ayat 100% kena ambil belaka. Kalau boleh belaka tu alhamdulillah, anda memang hebat. Hamba tak boleh lagu tu. Kalau tok guru ayat 100 ya boleh hamba, kalau hamba boleh ambil pun. Kadang-kadang tak boleh rasa. Ngak kita pun caduh juga. Tak. Angguk semacam tok guru ngajar kita duduk bawah dulu pun. Angguk. Apa khabar siap? Wallahu a'lam tok guru. Oh segar time tu. Hok ngatuk tu hilang. Sebab tu kita nak mengaji ni, ilmu mengaji ni setan akan mari duk tepek dengan kita, duk gosok belikat kita, duk gosok kepala kita. Hatu mengatuk tu. Sebab apa? Dia tak suka ibu ayah para manusia ni, manusia ni duk mengaji ilmu. Sebab dengan ilmu ni lah segala amal ibadat dia jadi sah. Kita semaya ni, kita boleh semaya sah di sisi Allah Ta'ala sebab kita tahu semaya ni lagu ni asal 4 rakaat, garik 3 rakaat. Kita tahu benda tu, rukun tu, sebab tu sah di sisi Allah Ta'ala. Kalau tak mengaji, oh garik 4 rakaat, sah ke? Tak sah. Sebab itulah Iblis laknatullah ni suka orang yang kuat beramal tanpa ilmu. Oh suka dia nak tepuk tangan. Oh syabas. Haji hebat haji. Hajah hebat hajah. Beramah. Oh ilmu tak sing mengaji puah dengar. Carilah YouTube, Facebook ramai tok guru. Kadang-kadang Facebook ni ramai dah upload lah ni. Media sosial nak cari ilmu lah ni mudah. Dah malah sangat nak pergi. Nak malu nak pergi muka kita ni. Orang berumah dah ramai hak rasa lagu tu. Kes berumah ni takut malu nak pergi, orang kata oh tua baru nak mengaji. Patutnya kita kena berasa lagu tu. Kok orang nak kata lagu mana kita pun. Kita nak hadap Allah Ta'ala. Bukan dia tolong jawab. Dan firman-Nya kitab Nawar, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ustaz baca penawar semacam dak. Kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji ni karangan tok peti kita, timbalan tok peti Ustaz Haji Nikde tu. Kitab ni mari ikut Minhajul Abidin pun ada sikit, mari ikut penawar pun ada sikit. Mana kata dia ambil ikut kitab-kitab besar. Ni dibuat kesimpulan khulasah bagi orang awam seperti kita ni, bila baca lebih kurang sendiri mudah faham. Jadi di hamba ni rasa macam terlalu ringkas di sini, hamba bukalah penawar bagi hati. Ambil ibu dia sikit, moga-moga ada manfaat lebih kepada ibu ayah. Artinya dan taubat oleh kamu dan taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian kamu, sekalian yang beriman. Bahasa kita wa tubu ilallahi jami'ah, taubatlah manusia kepada Allah Ta'ala seluruhnya, ayyuhal mu'minu, wahai orang yang beriman. Jadi sebut lagu ni ada al-mu'minu, kena di kita belakang lah. Puan bodok ayat sama, ya ayyuhalladina amanu, kau ada al-mu'minu dalam tu. Ayat tu khusus untuk orang-orang Islam. Jadi kena mari berasa ni, seolah Allah ni kata kepada kita, bukan seolah Allah lah, memang Allah kata kepada kita. Berimanlah, taubatlah, kembalilah kepada aku. Manusia, bahasanya. Dan bersabda Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Nampak? Orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, ni hadis daripada Nabi SAW, ni dalil dah, habis panik sikit lagi. Seperti mereka yang tiada berdosa. Tu lebih taubat tu kata kena taubat semua.
Taubat. Dan sabda Nabi SAW, ambo cepat di dalil dah. Ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fi yaumi mi'ati marrah. Yang mana-mana manusia, wahai manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahawasanya aku Nabi taubat kepadanya kepada Allah pada satu hari 100 kali. Tak malu kau kita? Nabi SAW yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala, diiktiraf oleh Allah Ta'ala, kekasih Allah Ta'ala, manusia yang tak pernah buat silap di atas muka bumi ni pun apa dia? Taubat kepada Allah Ta'ala sehari-hari 100 kali. Ambo pun malu, kadang-kadang kita sehari tak taubat kepada Allah. Celek pagi apa ke malam, lupa kita nak kembali kepada Allah Ta'ala. Lalainya kita dengan dunia, lekonya kita duduk atas maksiat. Maksiat jangan duduk fikir kita duduk berdua-dua dengan puas saja. Maksiat jangan fikir kita ni apa, tengok benda kat si. Maksiat ni jangan kita duduk fikir berzina tu saja maksiat. Tak, banyak maksiat kita buat. Tak sembahyang maksiat, tak puasa maksiat, tak keluarkan zakat maksiat, kecek maksiat. Kadang-kadang maksiat, ambo tak buat maksiat. Kau duk nampak maksiat ni berzina, nampak maksiat ni tengok benda kat si. Tak semaya tu maksiat, tak puasa tu maksiat. Sini tak kena lah muka semaya belaka, puasa pun puasa belaka, alhamdulillah. Tapi bab cara haure tu, kita dengan orang ni lagu mana? Jaga ke tak jaga, kita maksiat tu. Dah. Untuk diri hamba juga. Tambah-tambah orang kawan pula dah lepas tamak dah. Hamba ni orang muda juga dah. Hamba orang muda ni lain. Berahi juga kecek orang. Bukan ayat kita ni bagus. Ustaz, apa dia tak kecek orang? Hamba kecek dengan aku. Tika-tika kita terlepas menggo iman kita ni tika-tika naik, tika-tika turun. Tu manusia. Melekat ya, iman dia stable, tak degih. Duduk situ je. Kita manusia ada ketika iman kita melonjak naik. Ada ketika hari, ada ketika minggu iman kita ni menurun. Tu ujian buat kita. Tapi kalau kita tahu nak kelik kepada siapa, nak pohon maaf kepada siapa, alhamdulillah. Sebab apa tahu? Sebab kita mari mengaji. Kalau tak mengaji, tahu kau kita nak taubat ni? Tak tahu. Duk leka, duk lalai atas maksiat, duk kita buat hari-hari. Khabar-khabar kiuk. Khabar-khabar sedar-sedar kita tengok batin tubuh kita. Tak ada, tak sempat dah. Pandai kita sebut syarat bertaubat ni. Menangislah lagu mana pun kita tengok jasad kita tak boleh ke satu dah. Tuhan tak kesian dah ke kita. Jangan siapa tahap tu. Maka bahawasanya aku taubat kepadanya, kepada Allah pada satu hari 100 kali. Tu Nabi 100 kali sehari, kita sekali pun malah. Nabi kalau tak buat apa jamin syurga oleh Allah Ta'ala dah. Tak malunya kita dak. Kita belakalah termasuk diri hamba. Lekonya kita dengan dunia, nampak dunia ni kekal selama-lamanya, dunia ni milikku. Tak yakin kita, tak yakin sungguh, tahu mati, tak takut ke mati. Tak takut bila giliran kita tu masuk hamba. Tahu mati ni semua pasti mati, tak takut giliran kita tu bakal tiba. Sebab tu kalau kita tengok Tok Seleha ni punya tasawuf dia tinggi, gali kubur. Ketika dia hidup, kubur Tok Seleha tu lah, topak tu. Gali malam-malam lagi tidur, munajat dalam tu. Suluk dalam tu. Ulama ni macam-macam kaedah. Ada ulama dia suluk, dia buat rumah pondok atas pokok. Dia nak jauh daripada persekitaran suka dia tu, nak jauh daripada manusia-manusia lain, nak munajat kepada Allah Ta'ala. Kalau Tok Seleha ni dia pilih lagu tu, gali kubur, duduk tidur dalam tu. Supaya apa dia ni? Supaya bila dia ingat kau mati, duduk dalam liang lahat tu, dia ingat kau mati, dekat diri kepada Allah Ta'ala.
Lah ni kalau pergi tak berasa takut mana dah. Tunggu-tunggu tu mazak comel ada lapu siap nak. Duduk pun tak takut. Dulu pergi dengan tanah-tanah lagu tu masuk sore. Baru kita rasa lialah hak ni gelaknya ya Allah, speednya ya Allah. Tu tak kena azab lagi. Duduk masuk mula-mula tu speed dah bermuak kita. Oh lakuh orang kelik belakang tinggal kita, mulalah kalau banyak dosa, sepiklah kubur untuk kita. Panahlah kubur untuk kita. Benda yang boleh menyelamatkan kita, benda yang mudah apa dia? Sedekah. Benda mudah lagi ke apa? Sebelum tidur al-mulk buat semua. Sini alhamdulillah masjid kita. Tu pada orang TK, bukan ajaran Nabi SAW ni baca berjemaah. Mari jumpa masjid. Tak apa alhamdulillah. Paling-paling tidak dia tanya, apa baca lepas pada wirid, lepas pada doa duk baca al-mulk nak berjemaah. Ada, tak perlulah kita ayat seorang-seorang dak. Adalah jemaah tanya, mungkin dia tanya tu nak tahu. Dia kata haza laisa minas sunnah. Benda ni bukan sunnah Nabi. Dia jawablah gitu. Ambo jawab dah dia main akal, kita jawab kau akal lah. Kita royak masjid ni buat lagu tu supaya meraihkan, melazimkan para jemaah ni nak sebelum kelik baca dulu Quran. Kalau dah kelik dak tak buka dah. Hak jenis kedai kopi terus tak mutu tegak kedai kopi dulu. Nak teh kopi, teh kepuk, kalau mesti colek kelik lewat malam ke 12 malam kelik. Tak buka Quran dah, nampak batal mata nampak katil dah kitanya. Rugi dah situ. Jadi kita ni ambil inisiatif supaya tidak paksa. Hamba ya, tak paksa. Hak mana nak akak punggu akak sila. Hak mana nak stay tapi alhamdulillah kebanyakan jemaah Kalabu ni boleh turut. Walaupun bukan sunnah Nabi SAW, dan kita kena ingat dah adakah dalil yang Nabi SAW melarang bahawasanya baca al-mulk berjemaah ni bid'ah? Adakah dalil? Tak ada. Semata-mata dia kata bukan anjuran, bukan apa yang Nabi buat tu je. Tak ada dalil bahawasa Nabi kata tak boleh buat. Tak ada. Dia tak boleh mendatangkan dalil tu. Jadi siapa buat bid'ah? Dia lah buat bid'ah. Dia tu buat bid'ah, memperbaharui apa yang Nabi tak royak. Dah. Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Nah, dalam kitab yugharghir ni bahawasanya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha besar menerima ia Allah akan taubat hamba selama belum sampai ruhnya kepada halkumna ni syarat. Jadi Allah Ta'ala dan Allah maha besar ni menerima taubat kita belaka ni selagi mana tidak sampai ruh kita di halkum. Tu syarat nak taubat. Kita ni penzina, kita ni ahlu maksiat, tak rajin semaya, tak rajin puasa, selagi mana tak sapa nyawa kita, ruh kita di halkum, selagi itulah Allah menunggu kita, tak menunggu taubat kepada Allah Ta'ala. Tuhan tak pilih kasih mempenzina tertuduh neraka. Tak. Kadang-kadang penzina lebih mulia daripada kita ahlul ibadah ni. Tak ada siapa pun boleh bagi jaminan, tak ada siapa pun boleh bagi jaminan bahawasanya Allah Ta'ala ni memilih dak ahlu ibadah, duduk semaya masjid semua tertuduh syurga. Dak. Ahlu maksiat, penzina tertuduh neraka dah. Dak. Jangan rasa lagu tu. Kalau kita rasa lagu tu, kita lah hamba yang berdosa. Kerana apa? Su'uzzan, dan ambil alih kerja Allah Ta'ala. Tentu syurga neraka, husnul khatimah, su'ul khatimah kerja Allah Ta'ala. Allah yang tahu. Kadang-kadang ahlul ibadah ni tak ada nilai pun di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Hati dia tu bukan kerana Allah Ta'ala. Penuh dengan hasad, penuh dengan dendam, penuh dengan dengki. Tengok orang buat silap, sedap kita. Seolah-olah kita ni tidak pernah buat silap.
Orang tu baru sekali je buat silap, oh tengok dia banyaknya salah. Selama ni dia buat baik tu kita tak tengok. Duk tengok silap so dia je. Tu PI manusia, tabiat manusia. Kalau dia kita tak suka kat orang tu buat baik lagu mana pun, dak lagu tu lah kita. Mata lalak semacam. Acok kita jadi mata lebah gak. Tengok orang ni baik belakang kita, hak salah kita, hak jahat. Ni tengok orang semua jahat, kita je baik. Baik setan pula tahu dah dia jahat. Ngaku dia jahat. Kita ngaku kita baik. So, dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa taubat ia seorang sebelum naik matahari daripada tempat lipatnya. Matahari naik ke mana? Utara. Utara. Utara kan Mustafa sebut. Tu dah tak? Matahari naik ke utara ke? Timur. Naik ke timur, jatuh ke barat. Jatuh ke barat. Seandainya diizinkan Allah Ta'ala, dak kita ni hidup sampai saat itu, minta jauh. Kalau hamba minta jauh hamba royak sebelum ni, hamba nak meninggal sebelum berlakunya kiamat. Hamba pula ni pun tak terhedah dengan fitnah kiri kanan depan belakang. Ni pun tak terhedah. Bah ni kena sekat air, kena sekat makanan, lagu mana kita? Kalau boleh kita ni, kalau kita kuat iman ibadah tak apalah. Orang yang kuat iman, kuat mujahadah, hamba dak, hamba takut nak hadap hamba tu. Tu syarat yang kedua, naiknya matahari daripada tempat lepak dia naik ke timur, turun ke barat. Lah ni satu ketika berlakunya kiamat, alamatul kubra, tanda besar kiamatnya, antaranya ialah naiknya tari sebelah barat. Sedar-sedar warna tari ni kalau naik kut bega beranda. Hari ni naik kut nela bilik dulu. Tak ada dah, ditutupkan oleh Allah Ta'ala pintu taubat kepada kita walaupun kita hidup lagi saat itu. Jangan sampai tahap tu. Tak ada apa dah, hutang itu huru-hara dah. Huru-hara, hak beranak terberanak selalu. Pakat lari tobek rumah macam-macam. Dengan tak baju, huru-hara. Sebab semua tahu tu tanda besar kiamat. Tapi takkanlah kita nak tunggu sampai tahap tu, nak tunggu sampai waktu itu baru kita nak tahu, Allah aku nak taubat ni. Dak dah. Dak dah. Dua tanda. So jangan widak roh kita sampai dihalkum. Taubat lagi ada pintu taubat yang Allah buka kepada kita seluah-luahnya, selagi mana kita ni tidak dalam keadaan nazak. Nazak tak apa lagi, dia nyawa duk halkum ni, ngelah dah ni, ngelah. Ambil kot kaki ke, malaikat akan cabut daripada kaki naik ke atas. Tai nazak tu, jangan duk gaduh nak. Kita anak-anak ni tak, mak pok kita nazak ke, janganlah duk peti ke hijau kelik lah. Bantulah dia saat tu, dia tak kenal dah kita dalam keadaan nazak tu. Tak kenal dah kita. Hak dia nampak gapo tu, hai buka hijab dah tika tu. Nampak syurga neraka, nampak segala amalan dia buat tika dia hidup. Asal nak panggil mama, abah, tak usah lah. Ngaji, ngajang ngucap. Tika tu orang nazak duk pergi dengan iblis, nak didatangi oleh dua orang. Mungkin orang dua benda lah, iaitu malaikat dan iblis. Badi nak erat Kalau kita tak tolong, siapa lagi nak tolong? Nak agak orang kapur? Tak dah. Orang kapur ni sak rokok tangga lah. Tak. Tunggu, tak ada dah. Tak apa. Tanya bila nak mandi, bila nak tanam mana, tu je. Tunggu orang kapur, tak apa. Kita anak-anak ni. Payah kecek sini munggu pok-pok belakang dah ni, anak-anak pun tak mari tak. Tak. Hak dengar-dengar luar tu lah. Tak. Tak jadi tak apa, dah jadi kita tu khidmat terakhir kita. Hamba jadi dah. Sedia ke tak sedia ke? Tak. Kena hadap belakang. Hamba tak sedia kehilangan ayah, tiba-tiba nya ambil dia. Hak dia. Sedia ke tak sedia? Sedih.
Tapi alhamdulillah lah kita ada lah ilmu huduh-huduh. Paling tidak kita boleh uruh hikmat kepada ayah kita orang lah. Hak ayah-ayah ibu-ibu hak tak pernah, tak ada tu tak apa, tak ada masalah, bukan kata dosa. Tapi rasa bersalah lah sikit dah. Tu. Anak-anak kita aja, anak ramai tambah-tambah jatuh. Biar kenal sikit biar tahu sikit nak hormat siapa. Nak ni biar kita ni muliakan kita sehingga bila-bila walaupun kita duduk dalam kubur dah. Dah. Barulah anak tu jadi anak yang soleh, berbakti kepada ibu bapa. Tak nanti kita hidup nak kena bakti sama, dan mati pun kena bakti juga kita anak-anak. Doa tu lah, sedekah Fatihah, tahlil, sedekah pahala kita, hak kita boleh hasil baca tu kepada arwah-arwah. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat. Baru nak masuk muqaddimah 7:29 sikit dah. Dah senapah. Segar sikit ayat senapah. Nak habis dah sungguh, tak nipu. Dan ketahui olehmu hi ayyuhal muta'allim, wahai penuntut, ayyuhat talibul ilmi, wahai penuntut ilmu, bahawasanya makna taubat pada lughah, pada bahasa kembali dan pulang. Itu makna taubat. Muntaubat dah muntabat dah duk ulai sama kita hilangkan kita orang Kelantan guna bahasa Arab. Muntaubat dah hari ni. Kalau kita mu pulang dah hari ni, nampak ganjil lah sikit dah, nampak pelik. Nampak sedap bunyi muntaubat dah ni, apa membuat ni. Kalau mengkembali dah. Itu makna taubat pada sudut bahasa, kembali ataupun pulang. Kepada siapa? Seorang saja, iaitu Allah Ta'ala. Dan pada syarak, pada istilah dia, barang yang berhimpun padanya pada taubat 3 rukun. Nak biar masuk rukun je hari ni. Itu kacik dah syarat. Semua cukup syarat berlaku nak taubat. Tak ada seorang pun terlepas termasuk diri apa? Apa syarat dia? Berdosa. Tak ada dosa nak taubat ke apa? Tak ada dosa nak taubat ke apa? Kita tak ada silap nak masuk mahkamah buat ke apa? Nak ngadak tak hakim buat ke apa? Tak ada samai, tak ada gapo nak masuk mahkamah tiba-tiba. Kata demo, tak betul kali kahwin ni. Tak pasal-pasal lagi hospital gila. Kita sebab kita ada salah, ada silap. Tu syarat dia. Cukup syarat belaka dah, cukup. Tahu rukun dah. Jadi pada lughah, pada taubat ni dak berhimpun padanya 3 rukun. Pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Ta'ala. Kita nyesal buat maksiat yang kita lakukan. Tu pertama, rukun dia kena sesal. Allah nyesalnya aku. Tapi ingat, maka tiada sah, tidak sah taubat mereka yang berdosa itu, yang tiada menyesal atau menyesal ia orang yang berdosa itu, tidak kerana Allah Ta'ala. Tak sah taubat kalau kita ni apa? Tidak menyesal kerana Allah Ta'ala. Contoh, menyesal ia kerana bala yang turun atasnya disebabkan maksiat itu. Contohnya kita kena agak polis. Nyesal dah tuan, lepaslah saya tuan, saya bayarlah berapa dak tuan, lepaslah saya. Nyesal kerana kita kena agak, bukan nyesal atas perbuatan kita buat. Jadi nyesal tu bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi sah ke tak? Tak sah lah. Yang pertama tu. Jadi gapo kita sesal itu mesti kerana Allah Ta'ala. Rukun dia. Yang kedua, meninggalkan ataupun berhentilah. Berhenti akan maksiat yang taubat ia seorang daripada taubat. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada meninggalkan ia seorang akan maksiat, yang taubat ia daripada maksiat. Yang kedua ni tadi kita sesat, kita insaf lah nak. Yang kedua, berhenti dari melakukannya, dari melakukan maksiat. Boleh ada buat jadi tidak sah orang yang hari ni taubat esok buat, hari ni taubat esok buat, tapi kena taubat. Bukan kata malah aku taubat esok aku buat pula. Jangan. Kita mengaji dah ke?
dosa menangguhkan taubat tu dosa lain pula. Banyak mana dosa kita? Banyaklah tu. Ibu ayah dosa kita menangguhkan taubat tu dosa suku pula daripada dosa hak kita duk buat maksiat tu. Hari ni tahu dah taubat. Secara apa? Secara ijma' lah, umum, secara umum. Secara tafsili kita tak tahu dah dosa gapo kita buat. Tu dia. Pertama sesat, kedua berhenti dari melakukan maksiat. Dan ketiga mencita-cita atas ketiadaan kembali ia seorang kepada umpama maksiat. Yang taubat ia seorang daripada maksiat. Ketiga ni rukun dia ada 3 rukun dah. Ni terakhir sekali rukun dia berazam. Sungguh-sungguh tak sedah buat benda ni. Pertama sesat, insaf. Kedua apa? Kedua berhenti tak buat dah. Ketiga, sungguh-sungguh kita letak dalam hati kita berazam aku tak saya buat dah benda maksiat ni. Barulah sah kita taubat kita di sisi Allah Ta'ala. Tak cukup salah sah, tak cukup, tak sah. Rukun kena sempurna. Ada 4 kena sempurna. Ada 3 kena buat belaka, tak boleh pilih. Hamba buat dah 2 sah yang hamba tak buat. Hamba berhenti dah cuma hamba tak yakin. Yalah kita tak yakin, tapi kena berazam di diri kita. Kita kalau dah buat maksiat ni biar hidup sedap buat maksiat ni. Buat dosa ni berasa pahit, berasa tak ada rengah, tak ada zuk. Sebab apa? Sebab kita bukan makam orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Tak ada halawatul iman tu, tak ada kemanisan iman di hati kita. Kalau orang siapa tahap tu, tak sini mungkin ada, dipilih oleh Allah Ta'ala. Allah letak dalam hati dia halawatul iman, kemanisan iman. Oh, tak semaya berasa tak sedap, tak semaya masjid rasa tak sedap, tak sedekah walaupun sehari setiap waktu berasa tak sedap. Tu orang yang capai martabat halawatul iman, kemanisan iman. Dah. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiat itu. Ini jika maksiat itu ni kecek tadi rukun ni belakang ni, jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Dua tu pula. Rukun tadi selain daripada benda fardu, selain daripada benda yang sangkut paut dengan manusia. Gisar. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang. Kalau kita ni meninggalkan buat maksiat tak semaya, meninggalkan satu waktu solat fardu misalnya, maka wajib pula atasnya mengqada segala fardu yang luput itu. Tak pada dengan taubat, kena qada, kena ganti. Benda yang berkait dengan fardu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kena qada. Tak puasa kena fidyah. Kena fidyah. Benda yang wajib atas kita gitu. Selain pada tu tak apa. Taubat kepada Allah Ta'ala. Benda yang fardu jangan, benda yang sakut dengan orang jangan. Kena kembalikan kalau apa kita ambil. Tu seterusnya kita kata. Dah. Jadi satu fardu kita tak semaya ni, satu fardu kita tak solat ni, ibu ayah, nama kita sudah ada di pintu neraka. Tak usah payahlah pintu neraka lagu mana. Tak dengar aja. Lagu mana pintu neraka yang Allah ciptakan? Na'udzubillah lah kita jumpa, terserah. Hak penting kita tahu satu fardu kita tak semaya, nama kita sudah tertulis di pintu neraka. Jadi satu fardu kita tak semaya, 500 tahun kita duduk dalam neraka. 500 tahun ya. 500 tahun sambung lagi. Satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun. 1000 kali dengan 500 berapa ribu tahun kita duduk dalam neraka. Fahiya na'udzubillah. Lamanya punya waktu nak masa di alam akhirat. Sehari sama dengan 1000. Tak sekali tak semaya fardu 500 tahun duduk dalam neraka.
Satu solat, bukan sehari tak solat, satu solat. Lepas kali sendiri ya. Tak insaf lagi, tak tahulah kita ibu ayah. Kebar benar tu kita. Biar mari rasa takut kecek bak neraka, biar mari rasa suka kecek bak syurga. Barulah hati tu tanda alamat hati hidup. Ni royak gajah rimah apa Allah tak berasa lagu tu. Tubik je masjid perangai tu lah. Tak gelik rumah lagi. Nak perangai tu lah. Sini dak lah, sini baik belaka. Nak tentu dah kalau tak baik ni nama dah amu balas dak. Balas sama kita. Sini enggak baik belaka. Lain lah manusia lain. Tu dia. Jadi setakat tu dulu untuk muzakarah kitab kita 10 sifat hati yang keji dan terpuji. Ingat ada taubat kita Allah bukakan seluas-luasnya kepada kita. Tak kira kita ni siapa, pendosa ke ahlul ibadah ke, Tuhan pandang belaka. Asalkan kita kembali kepada Allah Taala. Dan kita pun ni bulan-bulan puasa ni penutup ni, bulan-bulan puasa ni gandakan amal ibadat kita. Semaya kita alhamdulillah kita gandakan dah. Tak buat lebih, kita buat tarawih ganda dah tu daripada bulan-bulan biasa. Alhamdulillah 28 jangan duk balah. Maya lapar. Nabi tak buat lapar. Jadi tarawih ke tak? Kata ulama tarawih ni jadi tarawih walaupun 1 rakaat. Walaupun 2 rakaat, walaupun 3 rakaat jadi tarawih. Atas sebab apa? Atas duduk atas tiket orang panggil menghidupkan malam di bulan Ramadan. 21 tu tak, kalau kata wajib kena buat 21, Nabi ada satu kisah tu Nabi akan mari straight lah. Hari pertama Nabi mari 21 semaya berjemaah tarawih. Hari kedua Nabi mari. Hari ketiga Nabi mari penuh lah pasal Nabi ada. Hari keempat Nabi tak hadir. Pelik sahabat ni apa tiba-tiba tak mari. Lalu sahabat tanya, "Apa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai Rasulullah tak mari nak semaya tarawih berjemaah?" Bukan kata Nabi tak semaya, Nabi tak hadir di situ. Nabi jawab, "Kalau aku pergi takut jadi wajib atasmu 20 rakaat tu." Jadi kita faham di sini, buat berapa pun Tuhan terima belaka, ikhlas kita dengan Allah Taala. Dikira tarawih, dikira kata ulama. Jadi tak usah balas lah 21. Nak buat lebih gilah masjid yang ada 20. Buat lapar gilah pilih. Masjid ke banyak dalam macam ni. Tak usah duk balas. Kita rasa kita rajin buat. Ketika kita rasa kita rajin, kita mampu buat 20, kita jih hari buat lapar, rasa dah amalan pahala kita dapat. Su'uzan kat orang. Kita rasa kita yang lebih buat, boleh buat 20 hari boleh. Lapar. Apa kelah? Apa kelah buat lapar? Tu. Gandakan belaka amal kita. Sedekah. Gandakan di bulan ni sedekah. Tak ada dah pahal ni habis bulan Ramadan pahala yang boleh pak ganda tak ada dah. Bulan ni jah bulan bonus. Nak tabur besar masjid kita letak tu. Nak bukan kegunaan tu imam. Bukan kegunaan tu tabur tu imam tu iyalah. Kegunaan tu imam lah tu nya. Lama kata ni apa dia nak infak tu imam, bukan ambo letak tu dah musyarak. Dah. Tu tabur ihya tu amun ayat lama kata tu imam minta sedekah. Dak. Nah. Okey, pandai-pandai tu imam sebelah muslimat pun ada sotong, sini pun ada sotong. Dok. Atas ihsan ahli jawatan kuasa masjid ni dia mau fikir kita letaklah. Boleh tapung sebuah sedikit. Bukan pada putusan imam 1 imam 2 dok. Bukan orang silap faham. Kena jelas benda ni. Jangan orang ni minta sedekah juga. Masjid-masjid lain juga. Dok dah. Nak bui ahsan tak bui pun tak ada masalah. Tu nak kacak tabuk ihya Ramadan. Kita nak guna banyak tu di bulan Ramadan untuk mengimarahkan, menghidupkan masjid kita di bulan Ramadan. Nak bayar pengkuliah apa ada sama, cuma bila ada ihya Ramadan ni lain sikit. Nak buat iftar perdana 3 kali kita buat. Benda tu dah berlaku dah tu. Program budak kita buat. Jangan duk berkira. Ni pesanan untuk AJK berlaku lah pula ni muslimin muslimat.
Duit yang kita dapat tu ingat orang sedekah sia samah 5 ya 50 100 untuk kegunaan masjid. Masjid kita je ke bagus. Cuma nak bagi peringatan. Nak tegur dalam musyarak ke orang panggil takut kita nak kita bagi tegur sini ada autoriti sikit. Dak sini baik belaka je ke. Cuma nak rayak peringatan untuk semua. Kita sedekah, kita letak di diri kita letak sia dalam tu untuk orang guna gapo. Duit kita buat tubik tu, letak sia paling kurang ikhlas kerana Allah Taala. Kita nak gapo duit kita duduk dalam tu. Bayar bil elektrik. Ni elektrik pun kira. Oh, nak pembangunan semata-mata. Salah tu. Salah. Duit orang bui ni kadang-kadang orang nak selesa, betul nak selesa, nak tengok masjid ni hidup. Tu hak utama. Panggil pun kuliah, panggil jabatan, tak kira masjid ni banyak program ni hidup masjid ni tu. Hasil daripada siapa? Hasil daripada kerjasama pengerusi dan jawatan kuasa. Hebat-hebat belakang. Tapi kalau ada orang yang ada kuasa menguruskan keuangan masjid yang salah guna, tak boleh. Duit masjid, duit orang, tahu dia duit orang. Dia kopi nak buat tubik. Jawablah dia dengan Allah Ta'ala seksa. Jawablah. Ambo pengerusi ni, Timeh ni, pengerusi salah sebut. Timeh ni pengerusi ambo timbalan pengerusi. Ni hak mula-mula kena jawab dengan Allah Ta'ala seksa. Duit orang bui tu membuat gapo? Ni kira, tu kira, ni kira. Rumah Allah ni tak ada takut, pitih ada sama. Rumah dia ni kalau kita tak jaga, betul ada orang jaga. Orang hak kita tidak nampak. Tak usah rusing lah. Ni enggak Allah baki 500 dalam bank. Jangan rusing. Kerja Allah Ta'ala belakang. Kalau kita guna dana tu ke arah yang molek, dah insya-Allah orang nampak masjid ni berguna, masjid ni berfungsi, orang akan bui lebih lagi. Apa kita korek? Sebab masjid ni kita nampak masjid kita ni kupi. Masjid kita ni berkira nak buat agak tu berkira, nak buat agak ni berkira, sebab tu orang berkira nak masuk dalam tabung kita. Jangan nak salah kat orang lah. Buat apa kutipan kita sikit minggu ni, bulan ni, tahun ni. Sebab kita ni ahli jawatan kuasa bukan sini. Contoh nak ingat belakang. Sebab kita berkira nak mengimarahkan masjid. Tu. Kada tu dulu. Bukan marah. Peringatan bersama. Dah tak kata siapa. Ambo ayat dulu lagi. Ke sini baik belakang. Lagu masjid, kebanyakan masjid orang berjumpa dah. Lain-lain tempat sayang-sayang bertugas, masalah berat lagi. Berat lagi. Lagu dia lagu tu belaka masjid ni. Dah. Jadi ingatlah kita gapo kita buat akan disoal oleh Allah Taala. Tambah-tambah bab duit orang. Duit orang infak, duit orang bagi derma. Ingat benda tu sakut paut kita dengan Allah Taala. Orang tahu, orang takutlah nak jaga, nak jadi jawatan kuasa. Hamba pengerusi pun klik seksak kepada Allah Taala, berat lagi nak kena jawab. Tu dia. Suka ustazah belakang. Kada tu dulu apa yang silap daripada hamba minta maaf banyak-banyak. Salah kata hamba manusia, salah bicara hamba pun manusia, banyak silap. Teguris tersera di hati, jangan rasa tu iman ni letak berakhir hamba tak belaga angin. Hamba minta maaf sungguh-sungguh, ambil muhasabah. Kalau betul kita ada silap, kita pakat muhasabah. Itulah hamba yang dipandang oleh Allah Taala. Bila ditegur dia terima. Tapi bila ditegur tidak diterima, malah dia jeh pula orang yang tegur. Ingat itu. Itu adalah kita ditipu oleh iblis laknatullah. Minta maaf banyak-banyak. Sekadar tu dulu daripada hamba 7:47. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله. تقبل الله منكم.